Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saudara dia kata dia tu jadi sakit kepala lutut, sakit orang panggil tersenah seni. Sakit kepala lutut, sakit senah seni ni. Ikut mana hak ada belipak teh ni. Hak ni panggil hak boleh belipak ni. Dia rasa senok, dia rasa sakit, dia rasa lengoh. Dari ni supaya nak mari ambil satu perkara hak jadi khusiat untuk semua penyakit hak supaya ada royak sat ni tu nah. Hak ni orang panggil kata pohon miok weh. Pohon miok, akar miok hak kita duk getuh tu bek. Orang yang dulu duk ambil ikat kayu, ikat gapo klik pada rumah tu lah. Ni akar miok supaya ambil tanah semula. Lepas tu dia nato comel molek ni.ภาษา Thai เขาเรียกว่าต้นย่านางนะครับ ภาษา Thai เรียกว่าย่านาง Nah bahasa Sia dia panggil kata yanang. Bahasa Melayu dia panggil kata pokok miok. Bukan tawa bisa nak ingat molek nah supaya nak royak. Saudara kita ni bos supaya royak pohon gapo dia mai royak pohon nama lain. Hak tu supaya royak go lain nah. Supaya royak tu nama hak komuh bahasa Melayu dah. Lepas tu kalau kita tak faham tu kita buka tengok dalam Google nah. Hak ni orang panggil kata daun miok. Bahasa Thai dia panggil kata yanang. Supaya ambil dalam 10 lah. Ni lah. Supaya ambil dalam 10 lah. Okey nah. Dalam 10 lah. Pak kita pergi buat macam mana tu. Kalau kita jadi lengoh lupuh dalam tubuh, kita berak pun tak apa nak sahih mana, tak berapa nak lawah mana ataupun buai air besar kita tu tak apa comel. Lengoh lupuh dalam badan lagi nah kita ambil akar miok. Tapi kita ambil daun lah. Pokok tu orang panggil pokok akar miok. Sebab apa dia berjula, dia berakar tu bek kat atas tu dia berjula nah. Sebab tu dia panggil kata akar miok. Nah, kita mai buat. Alhamdulillah. Mula-mula tu kita basuh dulu nah. Mula-mula tu kita basuh. Nah, kita basuh. Kita ambil air bodoh lah pinggir mudah. Lepas kita basuh sela-sela. Kita basuh sela-sela takut ada pasir nah. Kita basuh sela-sela. Nah, supaya basuh sela-sela. Hak ni jamai supi duk di Bangkok dulu tu. Dia buat air pasal ni tu dia jual. Sebotol tu 10 kok sebotol. Mahal jamai tu sebotol 10 kok nah. 30 tahun dulu tu mahal tu. Sebotol 10 kok. Bukan murah. Tapi ya ada orang beli weh. Sebab dia payah cari. Nah supaya bubuh dalam enjin kisar ni nah. Supaya ambil daun ni, bubuh dalam enjin kisar 10 lah. Lepas tu supaya bubuh air masuk dalam 1 gelas. Untuk kita nak kisar daun dia tu. Ni nah. Air 1 gelas. Supaya nak kisar asal lagi nah. Ni nah. Air 1 gelas. Lepas tu kita bubuh dalam 4 kisar. Daun miok ataupun yanang ni dalam 10 lah. Kita kisar lah. Okey. Boleh dah air miok. Kacau habis kalau dengan daun-daun dia. Kalau berasa nak tapis pun tapis. Kalau dia mau royak tak berasa nak tapis supaya tak boleh makan kali dengan daun-daun kita tapis. Tapi supaya tak saya tapis nah, supaya nak makan gini-gini selalu sebab sedap pasal ni nah. Supaya makan pasal ni nah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang sakit dalam tubuh lengoh lupuh. Lepas tu orang tu jadi nyakit kau pun jadi juga nah. Bismillahirrahmanirrahim.
Supi tak ada tapeh. Dia ada apah sikit lah. Bahasa dia nah. Tapi apah dia tu buat berok sedap. Segelah lagi. Boleh 2 gelah. Alhamdulillah. Mudah-mudah nah. Oh, sikit lagi saya. Sikit lagi. Bismillah. Kalau boleh buat, orang yang sakit kepala lutut tu, kita minum 2 hari sekali comel. Dia basuh bisa dalam tubuh, dia sembuh penyakit sakit dalam senah sendi, sakit orat, berat dalam tubuh, kencing manis, darah tinggi, dengan air daun minyak kisar saja-saja dengan air mentah, bukan air masak. Supi tak ada rebuh air saat ni. Supi pakai air biasa ya. InsyaAllah. Mudah-mudah. Buat mudah-mudah nah. Sabit tu saudara hak ada kebun getah, ada pun kebun kelapa sawit. Buat jalan tengok dia tumbuh naik tu, gali mari tanah dalam pasu rumah. Lepas tu buat bubuh peti dia sepotong dia naik supong apa Supi buat tu. Boleh makan. Boleh makan dengan secara istiqamah lah. Kalau kita nak pergi cari tu boleh ada tak jumpa. Sebab berapa kita nak ya tak jumpa. Nah, insya-Allah nah, mudah-mudah. Okeynya 2 gelah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.